Oh dah. Sampai kan mas. Ayam dah. Okay, hai, assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Dazuki Padu. Okay, untuk video kali ni aku nak ajak hampa cara-cara nak buat ayam goreng ala-ala KFC ataupun brand-brand besar. Okay, tapi hampa nak tahu macam mana, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Let's go check it out. Okay geng, tanpa basa-basi, jom kita mulakan operasi kita. Okay, aku pakai brand Bestari, tepung dah, tepung ayam brand Bestari. Dan aku akan campur spicy dengan yang biasa punya, sebab dia akan, kalau kita pakai ni saja dia akan jadi pedas, kita akan jadi hawa, orang hau. Bila kita campur dia akan jadi kurang hawa kan. Jadi kalau ayam tu dia sempoi-sempoi coy okey, sempoi-sempoi Cina, cun-cun Cina orang kata. Okey, jadi tak mau cakap banyak, jom kita pergi setup ayam. Let's go check it out. Okay gang, jadi jom kita setup. Okay, step pertama kita akan kenalkan bahan-bahan terlebih dahulu. Okay, pertama kita perlukan telur. Telur ni ikut apa kuantiti ayam. Tengok ni ayam untuk sekok, aku pakai 4 biji telur. Lepas tu tepung Bestari. Okay, yang pedas punya, crispy, pedas dia tulis. Lepas tu yang ni garlic lah, bawang putih punya, dia punya apa, perisa dia kan. Lepas tu ni tepung apa lah, ni tak penting lah, ni kalau sunat lah okay. Dua ni penting lah dengan telur. Okay, step pertama sekali kita pecahkan telur terlebih dahulu. Okay, kita pecahkan untuk mangkuk yang asing kita pecahkan pada mangkuk yang asing Bismillahirrahmanirrahim. Okay, pertama selawat yang tinggal kan. Okay, okay, lepas tu kita kacau lah. Okay kan, dah. Kita kacau bagi dia macam jadi telur dadah tu. Okay, boleh tengok sur meri, agak-agak kuning dah, semua tu dah pecah. Okay, sur. Step seterusnya lepas kita dah pecah telur, okay, campurkan tepung ni. Sukatan aku dalam 5 senduk ni dan 5 senduk yang ni lah. Okay, letakkan ke dalam satu bekas. Okay, satu ni yang pedas punya, 2, 3, 4, okay, 5. Ni pula kan. Bismillah. Ni garlic punya, bawang putih punya kan. Memang rasa sempoi lah. Ketil lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey kan. Lepas tu kita goyah. Campur kan. Baru dia ada rasa pedas-pedas bawang putih lah. Memang sempoi lah. Sur. Okey, dari segi bahan-bahan dan preparation dah cukup mantap lah. Okey, dia mudah lah, simple lah kan. Cukup nama bahan ni, tunggu masa untuk goreng saja lagi. Okey, boleh tengok lah. Okey, tak mau cakap banyak, perut pun dah berbunyi. Lagi sembang banyak, lagi lapar. Jadi kita teruskan dengan masak lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita tuang minyak dulu. Selawat dengan tinggal kan. Itulah bagi makanan ni lebih sedap. Okay, kita bubuh minyak agak-agak, ayam ni boleh tenggelam lah kan. Okay, bismillah. Sur. Agak kamera ni. Boleh ikut tu. Boleh belah ikan tu tadi. Marcak. Boleh ikut tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka api tu. Elok kedok hidup buat ni. Okey, ada api kan. Okey, sementara minyak ni nak panas, kita set up ayam dulu lah. Okey,
Okey geng, sementara minyak ni nak panas, kita gaul dulu ayam ni dengan telur. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita gaul ayam ni dengan telur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat yang tinggal kan. Bismillah. Ayam ni kita gaul dengan telur. Sebelum kita campurkan dia dengan tepung lah. Allah, tangan aku dah basuh lah. Game pun cakap awak. Okey. Sangat-sangat. Hui, drumstick oi, besar-besar oh. So, hari ni mak aku buat nasi lemak. Jadi kalau kenal dengan ayam crispy, menangis ha. Tak tidur malam. Okey. Habibi. Okey, minyak kita pun dah panas. Tengok buih pun dah keluar. Kita pun dah rasa haba dari atas. Okey, dah masuk dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tak mau cakap banyak. Kita celupkan ayam ni ke dalam tepung lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Okey geng, kita bawa tepung nasi kau-kau sikit. Okey. So celahan ni kita negara. Bismillah. Okey. Sur, Allahumma salli ala. Okey, awak tengok Sur. Okey, kepak pula. Bismillah. Apa boleh tiru lah resipi ni kat rumah. Memang menjadi lah. Okey. Allah sampel ni lah. Tepung dah kasih lebih sikit lah. Baru dia garing sikit. Aduh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Besar-besar ayam. Ayam ni aku beli kat Medan ni. Memang padu lah. Tak sama. Okey, 3 ketil saja dah penuh periuk ah. Betul-betul besar ayam ni. Okey. Kita tunggu dah. Mantap. Okey geng, boleh tengok dah. Sampai kan teman. Ayam dah menyala geng. Okey, kita kali-kali lah. Boleh tengok. Ayam dia cerah sikit lah, dia tak gelap. Kau panggil ayam belah-belah ni Asia. Belah-belah apa gelap-gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Memang padu geng. Sajauh. Okay, sambil-sambil tu kita buat isyak lah. Lagi kita buat terus lah. Tengok. Mencuci lah. Boleh menegak ni. Resipi ni apa boleh menegak. Memang simple. Simple dan sedap. Kita tengok hasil dah macam mana. Okey geng. Untuk pengetahuan bajet yang aku buat semua ni untuk ayam sekok, sekali dengan tepung, sekali dengan apa semua, aku rasa dalam RM40 lebih macam tu lah. Sekali dengan minyak apa semua kan. Bagi aku lah, kalau hampa ikut kuantiti hampa nak masak. Tapi RM40 untuk sekok berbaloi lah kan. Kalau contoh kita beli bucket yang brand-brand besar punya, mungkin satu bucket tu dah berapa ketil dah RM50 lebih ke apa kan. Harga dah mahal lah. Kalau contoh kita buat sendiri, ayam tu kita boleh dapat banyak dengan harga yang murah lah, bajet yang murah lah. Okay, makan pun puas. Okay, apa tengok hampa nak buat ruping banyak mana pun boleh. Tidak apa nak makan ruping, payah lah nak jemput kalau kat sini semua kan. Yang ni apa buat sendiri boleh ruping satu pawai. Apa tengok okey geng. Kita dah nampak kulit dah pun dah warna lain dah. Ya Allah oi. Sedapnya. Berlari lah cappuccino. Ya Allah. Ya Allah panas.
Sempoi. Apa tengok oh. Tekstur yang rangup dan terbaik lah daripada ladang. Apa boleh terus spinning untuk berniaga. Apa tengok. Color dia mari geng. Tengok rangup dia. Tengok. Berlari nak cappuccino. Okey, kita teruskan misi kita. Perut makin berkeroncong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini isi kena tunggu lama sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey geng, batch kedua, round kedua dah masak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita tengok. Kacip. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mari drumstick geng dengan garing ni ah. Kemah molek boh. Tengok ah. Memang puas hati lah. Okey kan, alhamdulillah kita pun dah settle masak. Nak bosan tu. Alhamdulillah geng. Tu dah ayak orange sunkist bersama dengan 5 kasturi. Memang menarik lah. Okey, jadi kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ballerina cappuccino. Siang. Tu apa semua? Tak punya lah. Sedap sangat kan. Pada apa semua boleh tiru resepi aku. Untuk berniaga ke, untuk buat apa-apa yang lain, boleh tiru kan. Okay, jadi itu saja video aku untuk kali ni. Aku nak teruskan makan. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Let's go, check it out. Assalamualaikum. Ballerina cappuccino.